Okey, Assalamualaikum guys. Okey, kat sini saya ada timer. Okey, timer ni manual lah, bukan yang jenis setting guna apps tu. Okey, ni manual. Okey, so cara nak guna dia mudah je. Okey, dekat sini dia ada nombor 1 sampai nombor 24. Okey, nombor 1 sampai 24. Okey, nombor 1 ni menunjukkan waktu lah sekarang. Okey, kalau kata pukul 1 pagi, ikut nombor 1. Kalau pukul 2 pagi, 2. Kalau pukul 1 tengah hari, kita ikut 13 ni. Okey, dia ikut sistem 24 jam. Okey, macam sekarang ni jam menunjukkan pukul 2.45. Okey, 2.45. So kita akan set kat sini arrow ni pada pukul 14.45. 2.45. So ni sekarang pada 14 kan. Okey, pukul 2. Kalau 45 letak tengah dia. Tengah-tengah dia 30. So 45 ni, setiap satu raisan kecil ni dia mewakili 15. So ni 15, 30, 45 lepas tu dah masuk pukul 3. So letak dekat situ. Okey. So sekarang ni kalau kita letak pun dia tak akan on lagi lah, sebab kita tak set lagi. Kita nak apa-apa. Kalau dia on, dia akan menyala sini. Sekarang tak menyala. Maknanya dah on pula tak nyala. Kalau tolak ni dia menyala ni, maksudnya on lah. So sekarang ni timer ni belum lagi on. Okey, so dekat tepi ni dia ada dua setting. Yang ni yang gambar jam ni, okay, kita nak guna timer ni lah. Kalau kita tolak ni kat atas, maksudnya kita bypass, sentiasa on macam plug biasa. Okay, contoh saya tolak ni kat atas, okay, bukan gambar jam ni, so tak guna timer ni. So bila saya pasang plug ni, okay, on, dia menyala lah. Dia tak jadilah timer tu punya function. Dia sentiasa on. Okay, kalau kita nak set timer, okay, contoh kita nak on, kita nak letak kat luar, kat porch. So kita nak on lampu tu setiap pagi, setiap malam menyala daripada pukul, katakan pukul 10 malam ataupun awal lagi pukul 8 malam, dan lampu tu off 6 pagi. So kita set kat sini pukul 8 malam. Okay, untuk set pukul 8 malam, pukul 20 kan. So 20 ni, betul tak? Okay, kat 20 ni, okay, turunkan dia punya ni, tekan je ke bawah. Okay, 20. Okay, tekan. Kita nak dia on sehingga pukul 6 pagi katakan. Okay, so tekanlah sampai ke nombor 6. So sampai nombor 6 ni. So turunkan dia sampai nampak yang oren ni. Okay, yang oren ni. Okay, kita turunkan. Kodak nanti di hitam tadi yang macam ni. So turunkan sampai ke, daripada pukul 8 malam 20. Okay, sampai pukul 6. Kita dah turunkan dia punya yang ni lah, tepi ni. Okay, so kita letak. So kita dah sini pun dah set 2.45 ikut waktu sekarang. Okay, 2.45 kan. Okay, so kita letak. Okay, tapi make sure ni tolak ke bawah lah. Kita nak guna timer. Okay, tolak ke bawah yang ni, selector dia tu. Okay, letak dan kita on switch. Okay, dia tak menyala lagi. Okay, dia sekarang ni tengah bergerak lah. So nanti masuk pukul 3, dia akan pusing ke nombor 15. Lepas tu pusing sampai pukul 4. Pusing lagi sampai 17. Dia akan sendiri pusing lah. Kita just on je, biar je. So sampai pukul 6, pukul 7. Okay, bila sampai yang kita set tadi pukul 8 malam, so dia pusing. Okay, ni yang kita tekan ni, dia kena dekat yang putih tu. Okay, sampai pukul 8 malam, pap, ni akan menyala. Okay, ni akan menyala maksudnya dah sampai. So lampu dekat porch yang kita set tu, yang kita plugkan kat sini, akan menyala lah. Yang kita tak plug ni kat sini kan. So dia akan menyala lampu tu, sehingga dia akan pusing sampai pukul 9 malam, 10, 11, 12, masuk pukul 1 pagi, 2 masih menyala lagi, 3, 4, 5 pagi masih menyala. Okey, dah sampai pukul 6. Kita nak off pukul 6 kan. Okey, pusing ni stop. Yang ni dia dah ni. Okey, ni pun padam. Okey, so macam tu lah setting dia. Okey, kepada yang nak dapatkan produk ni, boleh dapatkan di beg kuning. Itu saja. Assalamualaikum.